Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat aku download SG. Okey sahabat, kembali lagi kita untuk memancing ketam hari ni. Cuaca begitu mendung, bahang sahabat. Air juga gerak naik sahabat. Seperti biasa saya menggunakan satu rod saja. Dan umpan udang kopi sahabat. Umpan udang kopi. Dan nantikanlah video nanti saya akan kasih tip bagaimana untuk kita mancing di kawasan seperti Changi Club ini sahabat. Okey, terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Kita akan update lagi sahabat nanti. Alhamdulillah kita mendapatkan satu ketam. Kita banyak siwit sahabat. Siwit banyak. Siwit banyak. Dapatkan satu ekor lah. Itu sahabat. Kita akan riliskan dulu siwit banyak, daun siwit. Itu dia sahabat. Alhamdulillah, ya Allah, double strike lagi betul-betul sahabat. Nampak ni sahabat, double strike sahabat. Astagfirullah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ok sahabat, kita akan riliskan pada net dulu sahabat. Alhamdulillah. Okey sahabat, sementara menunggu hasil jaringan ketam kita, kita nak kasih tips sikit kerana banyak follower dalam channel ni bertanya kalau mancing di sini apakah sangkut dekat tali-tali bot ni kan. Tali-tali bot ni sebenarnya kalau kita mancing sini, kita tengok pada air dan arus sahabat. Kalau air tinggi 25 ke atas, turun 09 ke bawah, kita jangan cast jauh, kita cast betul-betul kat pelampung ni je sahabat. Okey, jangan over kalau air tinggi dia akan sangkut dekat tali bot ni. Sekiranya air bani 24 ke bawah dan kalau naik pun 13, 14, 19, baru kita boleh cast jauh kerana arus tak kuat sahabat. Tu sebenarnya cara dia. Kita tengok sahabat, kalau macam kepala bot ni menghadap sebelah kanan, berarti air nak gerak ke kiri, berarti air nak pasang. Nah, sekiranya bot ni menghadap macam bot sana tu, kepala dia menghadap ke kiri, air nak turun,
ke kanan. Tapi masa sekarang ni dia nak ke, kalau kepala dia menghadap ke kanan, berarti ni air tengah gerak naik sahabat. Air tengah gerak naik. Okey, itulah tip-tip yang saya nak kasih untuk sahabat-sahabat yang mancing di sini. Kalau air pasang besar 25 ke atas, jangan kita cast jauh, pasti sangkut. Tapi kalau air bani, kita nak main jauh, no problem, kerana tak ada current, batu kita tak akan lari. Okey, itu dia dari saya untuk anda tip-tip kalau mancing di Changi Club ni. Okey sahabat, seaweed banyak Saya tambah umpan lagi sahabat, seaweed banyak. Saya menggunakan udang putih sahabat, dah mati Kita tekas lagi. Ya Allah sahabat, double strike lagi sahabat. Astaghfirullahalazim, double strike sahabat. Ini semua bukan bidik sahabat Ini bukan cubaan, ini betul-betul sahabat. Alhamdulillah, kita releasekan dulu sahabat. Okey sahabat, kita tengok hasil kita hari ni. Alhamdulillah tu dia sahabat. Tu dia sahabat Alhamdulillah. Banyak sahabat hasil kita hari ni. Tu dia. Okey. Kita berjumpa lagi di lain waktu sahabat.